Assalamualaikum guys. Welcome back to my channel HK Media Racing. So hari ni saya nak bagi tahu serba sedikit tentang Mercedes A-Class. Okay, Assalamualaikum guys. So saya perkenalkan diri saya, nama saya Haris. So saya bekerja di Proxima Motor dan saya jual kereta-kereta Recon So saya review sedikit lah tentang kereta saya ni. Okay, model kereta saya adalah A180 sedan. Ini adalah special order So saya special order dengan bos. Dan saya cari apa yang saya minat lah. Maknanya kereta ni didatangkan dengan fully loaded. Kalau korang boleh tengok, dalam dia memang fully loaded. Bermakna dia seat dia red and black. Lepas tu dia ada panoramic roof. Okay, lepas tu dia ada SUD display dalam tu. Maknanya saya ambil kereta ni memang yang high spec punya lah. So untuk harga pula, harga tak boleh tanya. Pasal saya dapat harga special sikit untuk staff. Okay, ni kereta saya. Okay, kepada sesiapa yang nak cari juga model macam saya, tapi standard boleh PM saya. Kita ada hatchback juga. Hatchback kita ada. Saya tunjuk lagi Okay, kita ada model hatchback sebiji, 2 biji, 3 biji. Model sedan pun kita ada. Hatchback color grey pun kita ada. Sedan pun kita ada banyak jugalah unit. So ini yang dulu masa kereta saya sampai macam ni lah rupa dia. Kalau korang nak tahu, ini adalah spek standard lah. Yang ni kira fully loaded lah. Dia ada panoramic roof, tengok kat situ. So untuk harga pula, okay, untuk model sedan tahun 2020 lebih kurang 180 ke 190 siap on the road, bergantung pada spek Sebab kereta yang daripada Jepun ni dia berlainan spek, dia ada grade dia. Daripada 4.5B, 4.5A, 5A dan 6A. So itu bergantung pada grade. Harga tu bergantung pada grade. So okay, kereta yang kita bawa masuk semua 4.5 ke atas. Kita tak ada bawa yang 4.5 ke bawah. Kalau korang boleh tengok, ini adalah unit-unit yang tersedia dekat sini. So kalau siapa yang berminat, boleh PM saya. Saya bagi free body kit body kit A35, A45. Dan juga kalau model sedan pun saya bagi body kit free A35 juga. So kepada sesiapa yang berminat, boleh PM saya terus. Nak jadikan kereta macam ni pun saya boleh buatkan, saya boleh tolong. Okay, PM saya cepat-cepat. Saya bagi harga promosi. Macam-macam free gift saya bagi. So kalau kita boleh tengok yang untuk hatchback, saya tunjuk Untuk hatchback, saya ada tim saya punya kereta yang dah siap convert. So saya tunjuk sikit Okay, yang ni model F45S. Kalau korang boleh tengok, depan dia F45S, rim dia dah tukar F1 GT, dan belakang pun dia dah convert F45S juga. So kalau korang boleh tengok, memang handsome, nampak? So bawah ni dia datang dengan carbon fiber punya body kit. Okay, so sesiapa yang nak tanya pasal spek, nak tanya pasal harga, nak tanya pasal apa-apa je lah, boleh PM saya terus. Nanti saya boleh hubungi saya terus. Okay, Assalamualaikum.